Petang ni aku nak berjalan-jalan, aku nak cari buah mempelam. Sebab tekak aku rasa nak makan masam-masam. Jadi aku akan cari buah membelam di sekitar kawasan yang aku ada ni lah. Kita orang ada nampak. Tapi kat sini satu buah ni ajaib bagi saya. Sebab dia tak ada, kan selalu ada tangkai kan. Yang ni dia lekat dekat dahan yang besar tu, dia lekat. Kali ni ada 2-3 orang budak perempuan ikut aku. Sebenarnya mereka ni lah yang ajak aku pergi ambil buah mempelam. Katanya ada pokok, 2-3 pokok dekat belakang sana. Tapi itulah dia cerita ada buah pelik, nak tunjukkan dekat aku. Aku ikut je. Mereka semua ni sebenarnya memang rapat dengan aku. Apa-apa pun aku ni dah jadi macam ayah mereka kat sini. Apa-apa yang mereka nak, mereka minta dekat aku. Tapi itulah benda yang boleh aku tunaikan, aku layankan je. Tapi benda yang tak boleh, aku akan jadi bapak singa lah kat sini. Cuba tengok gelagat mereka ni Bukan main suka lagi kalau aku layan kerenah mereka ni. Itulah, aku pun memang nak bagi mereka ni keseronokan. Ni kawasan taman permainan untuk kanak-kanak. Okay, kita akan lalu pagar ni. Dan pokok tu ada dekat belakang sana. Jadi jalan ni lah jalan yang paling dekat yang boleh aku lalu. Sementara lalu dekat jalan-jalan ni, tengoklah keindahan kawasan ni. Tiba-tiba dekat sini aku ternampak satu sarang, macam sarang burung. So aku tengok dekat situ memang ada betul-betul sarang burung, cuma tak ada penghuninya. Okey, aku belik-belik tengok tak ada, aku tinggalkan je lah. Tak ada. Malam kan dia ada tidur. Sedap makan ni. Cemperai. Kita dah sampai pun tempat tu. Dekat sinilah kawasannya. Kat sini ada banyak pokok mempelam. Tapi buah mempelam kat sini tak berapa nak elok. Banyak yang rosak. Jadi dekat sini ada 3 buah pokok. Jadi aku try lah cari yang mana ada rezeki untuk budak-budak ni. Buruk. Kalau tak buruk dia tak jatuh. Ni, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus dapat dah. Ni sajalah. Tu dekat kaki tu. Mana? Lah, cuma ada burung. Sarang burung jangan kacau. Tengok tu, banyak buah dekat atas pokok ni. Buah mempelam menjadi musim ni. Tapi banyak diserang dengan binatang perosak. Semuanya nampak semua rosak. Tapi yang dekat bawah-bawah ni semua dah tak boleh pakai ni. Dia jatuh sebab dia rosak. Jadi aku cuba ambil yang dekat atas tu untuk mereka semua. Ni Alicia. Papok kau. Nak masuk dah. Saya ambil dengan tangan je, dia rendah-rendah. Tinggi tak sampai. Oh, ni pokok mana ni pokok? Ya, pokok dia juga ni tu. Semua ni buruk. Ni elok ni. Ni elok ni. Buruk juga.
berapa? 3. Mana? Mana? Tak lama dia nak apa? Wah, okay. Aduh. Okey. Usaha keras jugalah aku nak ambil buah yang ni. Maklumlah, aku ni tak pandai memanjat. Aku lompat-lompat je ambil buah ni. Itu pun si Aina ni yang minta aku ambilkan. Sekali tercucuk ranting tu dekat mata aku. Nasib baik aku pandai kontrol. Mana? Tangkai. Tu je. Kata elok ke tak? Kata makcik tu. Oh, elok. Ini buah mempelam yang diberi oleh makcik tadi. Makcik tu kesian kot tengok tercari-cari. Buah semua rosak kat bawah. Sekali dia bagi satu plastik besar ni Banyak pula tu. Memang rezeki lah. Dia tak bodoh. Dia record tak ni? Sebaik record. Wah. Yang punya nama orang. Saya dah ambil kakak. Pagi gigit tak masak? Wah. Apa? Ya, mau pulang. Dah ada? Dah lah. Buat apa banyak-banyak tu? Banyak-banyak makan lah. Kita sendiri rajin asap. Tu sakit perut? Kalau ini. Cepat, depan sini pulang cepat. Mana? Korang tengoklah macam mana cara mereka dengan aku. Dah macam anak dengan ayah. Nak apa-apa, diorang minta je dengan aku. Diorang memang dah selesa. Sebab memang aku yang bersama mereka. Aku tengok. Dia tak bernombor. Dah. Sebenarnya buah banyak lagi dekat atas pokok tu. Cuma aku tak berapa nak makan sangat. Jadi aku tak ambil banyak. Aku ambil sikit je, cukup-cukup je. Kalau ambil lebih, aku takut membazir. Kalau korang tengok dekat atas tu, bukan main banyak lagi buah. Tapi aku malas lah. Aku tak nak membazir. Dia Lepas ni saya ajak dia. Dia sibuk nak kesana sini. Cepat. Outside tak boleh. Tak boleh. Dia pulang. Sebab dia. Tak boleh. Saya tak nak jalan hari ni. Jom. Masak. Jom. Tapi ada perangkap. Perangkap. Apa? Perangkap. Semasa tengah-tengah kutip buah, aku nak balik dah. Tiba-tiba terjumpa pula benda ni Perongkah katanya. Aku tak tahu perongkah tu apa. Yang aku tahu
benda tu sodip buat goreng ikan. Tapi ada kat situ, boleh pula dia orang ni ajak main masak-masak pula sebab jumpa perongkah tu. Dia mesti buruk kalau jatuh. Tapi kan kenapa macam kena belah? Dia bulat dalam. Jom kat kita lomba siapa lambat. Kita boleh nak. Lepas ni kita tak payah ajak dia. Dia asyik nak berlumba je. Lah, saya kan ada dating. Saya rindu Raja Mak minta desa. Saya belum minta desa kat sini dapat desa. Wah, Lamia. Dia dapat nombor 1 tapi bila jalan jauh sikit mesti. Beginilah pengalaman aku bersama mereka. Semoga menjadi kenangan di hari depan mereka. Pelih ke apa? Tak. Oh, tak terpilih. Ha. Select. Bukan select lah. Ni. Tak select lah, tak select, tak terpilih. Tak selected. Salib. Ha. Select pula. Salib. Kalau salib saya. Kalau melayan kat dia orang ni memang macam-macam. Ada je nak dibualkannya. Aku ni kadang-kadang penat juga nak melayan. Tapi itulah seronok sebenarnya layan kerenah budak-budak ni. Kita banyak Kalau masuk dalam tayangan boleh. Tapi saya nak bawa satu-satu set saya bawa. Tembak ke belakang. Tembak pun. Malu. Tembak. Malu. Tembak. Malu. Nak telan kau. Basuh dulu kat sini. Saya dulu. Basuhlah dulu buah tu. Oi, basah dulu. Kotor tu. Jom masak. Oi, jam cikgu habis masuk air. Inilah hasil kami hari ni. Banyak juga. Satu plastik besar tu. Tapi yang plastik besar ni yang makcik tu bagi tadi. Yang kita orang kutip tak banyak pun. Ambil lah. Korang tahu tak jalan ni kami nak ke mana? Sebenarnya jalan ni kita orang nak pergi ke tempat ambil garam. Dengan bekas nak isi garam tu untuk cicahkan dengan buah mempelam tadi. Mempelam tu kan masam. Bila kita cicah dengan garam, oh dia jadi sedap lah. Inilah tempat dia, tempat kita nak ambil garam tu. Okeylah korang, sampai dekat sini je lah video aku untuk kali ni. Korang kalau boleh aku minta korang subscribe lah channel aku supaya memberi semangat kepada aku untuk berkarya. Aku ni baru-baru nak belajar je.